Oi, apa nak dengar hunting? Aku dah macam kat track tadi. Dekat area kosong rumah tu. Main? Oh, aku ada dengar kereta lah. Yang tengok. Ni, apa nama cerita kat track ni? Dia ceritakan yang masa ni, apa Pak Gad kat kawasan rumah kita tu. Kat kawasan rumah kita tu, ni, macam tengok gambar ni. Dia tunjuk. Kan kawasan sini hantar bantu. Ha. Dekat kawasan belakang rumah Bazlan. Itu yang gelap-gelap tu. Area situ lah. Dia tunjuk, dia cerita lah pengalaman dia masa dia tengah nak clock in. Dia Pak Gad kat situ. So dia masa dia clock in, dia lalu kat kawasan situ, lepas tu dia rasa tak sedap tau, tak senang duduk tau. So macam orang perhati. Habis lah lalu situ. Jarang. Ya, kat situ dia cerita, dia jalan. Situ kawasan. So dia pergi clocking lah. Kat satu tiang. Kat situ memang dah banyak kes lah. Kan? Kacau. Dah berjerit. Dengan baby nangis. Normal lah. Sana nak ambil, nak clocking tu. Tengah-tengah ada clocking lah. Kau buat apa ni? Ni dah tahun 2026. Kau pakai kunci buat apa? Tu zaman tok nenek moyang aku dulu. Ni aku nak masuk shift ni. Hantu pun sekarang pakai kad, kau tahu tak? Ni kad Maybank. RFID aku kena tinggal. Nanti aku clock in balik. Mata tu. Hantu. Hantu tu dah tahu. Apa jadi tak baca tu? Dia tu boleh buat member. Terima kasih. Kau tahu tak? Hantu tu dah tahu dah. Zaman bila mama pakai kunci. Allah. Dia buat pakai kad. Bila pakai kad, dia macam hantu tu. Cepat sikit kan, tak ada looking. Tapi benar lah kalau nak swipe-swipe lah. Sebab touch Touch. Pakai apa? kereta Ya, pakai kad. Kad apa? Kad touch ego. RFID. Oh, tu juga kan. Jom. Dia je. Tapi projek kita buat simulation dulu lah. Pakai certificate dulu kita buat secara ni. Kita kat bukan tak ada ni kan? Ada ID je. Tapi kita boleh adjust lah. Kita pakai lah apa tu? Pad ke kan. Oh, kiranya konsep pakai nombor pad kan? Betul? Pandai lah. Pandai je, boleh aja. Betul? So kita try lah, kita buat coding apa semua nanti. Kita run. Kita buat simulation pakai number. Tek wahal. Itu guna lah kad. Oh, dia simulation pakai kad lah. Sedangkan kita pakai nombor kod lah. Betul. CD, potentiometer, buzzer. Lepas tu kita pakai basic. Buzzer untuk apa? Buzzer kita anggap sebagai bunyi clock in dan clock out. Oh. Tu kita punya microcontroller. Just for the basic is Arduino Nano. Arduino Uno. Ni coding. Kita pakai apa? QPH, Liquid Crystal. Liquid crystal kita pakai yang 16 pin. Oh, tak pakai IDC lah? Tak pakai. Nak sikit. Kita boleh je, kita ambil lah, kita random berapa orang sebagai simulation, dalam 3 orang dah lah. Panggil nama dia? Daripada awam, late, overtime. Overtime. Oh, ya juga kan. Overtime. Sebabnya, kalau kita tengok konsep ni, Pak Gad, kalau kita pakai RFID, dia pun boleh lah. Overtime kan. Bro. Kira nak bohong lah. Dia nak bohong boleh lah. Kau nak buat dia auto clock out lah. Maksudnya kita minta satu set timing dalam masa 10-20 minit. Kalau dia tak clock in, maknanya dia tak pergi lah lewat kawasan tu. Sebelum dia kencing kita, biar kita kencing dia dulu. Suka-suka nak kencing tu.
Siap coding. Uish. Kau ni siap lah? Siap. Siap lah. Laju. Laju lah bila anak ni kan. Apa nama? Cuba try simulation. Jalan. Sean. Jadi dah. Terror tak terror? Sebab dalam ni kita nak setting pukul apa? Ketiga. Oh, tiga tempat lah. So kalau kata dia punya ID, ID kita random lah. Aku ambil AD lah. AD 1, 2, 3, 4, 5 A. tu enter. Enter. Oh, ya. Tu keluar lambat lah Jirul. Contoh je lah. Contoh. Contoh lah tak ada apa. So maknanya kita punya coding betul lah. So kita boleh buat secara hardware. Maksudnya ni berjalan lah. Jalan kereta. Nak pergi melalui website ya? Boleh juga. Boleh juga. Melalui website kita tengok lah. Kita try lah. Kita try Bawa keluar daripada sini. Boleh ya.